Pemilik Kelantan FC, Norizam Tukiman, dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa Kelantan bakal memiliki pusat latihan sendiri. Norizam atau lebih dikenali dengan sapaan Zam Saham memaklumkan pusat latihan The Red Warrior bakal dibina di atas tanah seluas 8 ekar. Lokasinya terletak di bersebelahan padang polo di Pengkalan Cepa. Norizam atau lebih dikenali sebagai Bosam berkata, tanah seluas 8 ekar di sebelah padang polo Pengkalan Cepa untuk pusat latihan tro telah diluluskan. Zam Saham pada tahun lepas sebelum ini pernah berkongsi tentang cadangan bagi Kelantan memiliki pusat latihan sendiri. Kini perkara tersebut dilihat bakal menjadi realiti apabila kertas kerja telah diluluskan. Kelantan yang kini menghuni tangga terakhir selepas tewas pada perlawanan derby kepada Kelantan United semalam sedang mengalami pelbagai isu di luar padang ketika ini. Diharapkan dengan berita baik ini dapat meredakan sedikit pandangan penyokong terhadap pengurusan Kelantan.